Saya berani junjung Al-Quran, tak pernah pukul isteri. Kamal Adli pilih simpan aib Ukasha Senrose. Pelakon Kamal Adli menepis sekeras-kerasnya dakwaan isteri Ukasha Senrose yang mendakwa berlaku keganasan rumah tangga serta memukul wanita itu sehingga mendatangkan kecederaan. Kamal atau nama sebenarnya Ahmad Kamal Ahmad Adli, 39 tahun, berani bersumpah dan menjunjung Al-Quran bagi menafikan segala dakwaan tersebut. Dakwaan itu salah dan saya sudah agak hal ini. Demi Allah saya berani junjung Quran, saya tak pernah memukul isteri saya. Demi Allah saya berani junjung, letak atas nama mak ayah saya tak pernah. Kenapa baru sekarang nak cerita apa semua? Kamal berkata demikian sejurus prosiding laporan Jawatan Kuasa Pendamai JKP di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan pada Khamis. Tambah Kamal, dia mengakui sudah lama cuba bertahan dan memilih untuk berdiam diri selagi Ukasha masih berstatus isterinya. Tapi saya rasa terlalu melampau. Dia isteri saya, dia orang yang saya kahwin pasal atas dasar cinta, bukan pasal paksa atau apa. Daripada kenyataan saya selama ini, saya masih tak buka lagi apa-apa pasal isteri, cukup saya simpan. Tapi saya rasa terlalu melampau. Kalau dia betul nak saya ceraikan dia sampai tahap itu, dia buka ke semua hal-hal itu. Pada akhirnya, kalau prosedur ini tak ada persetujuan, insya-Allah benda ini akan putus juga. Saya cuma sekarang berjuang, saya gunakan ikut saluran yang betul sahaja. Kamal juga menegaskan dia memandang serius dakwaan tersebut kerana melibatkan maruah dirinya sebagai seorang suami dan bapa. Lebih mengguris perasaan, kata-kata itu keluar daripada mulut insan yang paling dekat dengannya. Banyak saya simpan dan pendam, pergi jumpa orang ini, cerita ini buka buruk saya kat sini. Banyak sangat, hal itu menjatuhkan maruah saya. Orang cakap itu datang daripada mulut isteri saya sendiri. Bila saya cakap depan-depan, dia cakap bukan daripada dia. Bila peminat atau sesiapa, dia boleh balas dan boleh layan burukan saya dekat situ. Saya tak pernah cakap apa dan saya diam. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.